Anda mungkin berada dalam situasi ini yang mana anda ada sebuah kereta, anda buat loan panjang 9 tahun, ialah sebab baru bekerja, and then tiba-tiba anda dapat bonus. Ataupun anda dapat menang duit somewhere, for example, your investment memberi hasil ataupun keuntungan yang banyak, and anda pun decide, saya nak tutuplah loan kereta ni. So persoalannya, berbaloi tak untuk anda tutup loan kereta? Especially jika loan kereta anda yang anda buat tu panjang, let's say 9 tahun, and anda nak tutup pada tahun yang keempat. Persoalan yang timbul, berbaloi ke tak anda tutup loan kereta anda? Yang kedua, kalau berbaloi, berapa sebenarnya duit yang anda berjaya simpan? So, dalam video kali ini, saya nak kongsikan kepada anda cara mudah untuk buat pilihan sama ada nak tutup loan kereta anda yang anda dah buat hutang yang panjang. Tapi, sebelum tu, kenapa ada orang yang nak settle loan kereta mereka awal? Ada benefit ke? So, kat sini saya nak kongsikan kepada anda dua sebab kenapa ada orang pilih untuk settle loan kereta mereka awal. Yang pertama adalah disebabkan mereka dah malas nak fikir komitmen bulan-bulan untuk bayar kereta. Let's say lah anda beli kereta harga dalam RM100,000. So, every month anda kena bayar maybe RM1,000 kepada bank. So, itu adalah satu komitmen. So, let's say kalau tiba-tiba anda kehilangan pekerjaan ataupun komitmen anda makin lama makin bertambah, so kereta ini menjadi satu beban. So, instead of jadi beban yang anda kena commit setiap bulan, anda mungkin akan decide, tak apalah, tutup terus hutang kereta so that at least anda dapat free up extra 1,000 setiap bulan. Yang kedua, mereka yang dah nak bersara dan tak nak ada hutang. So ini pun kes yang kedua yang selalu berlaku adalah anda mungkin dah sampai usia persaraan ataupun akan bersara tak lama lagi. Let's say tahun depan nak bersara, anda malas nak pegang komitmen-komitmen ataupun hutang-hutang ini sebab biarlah dah bersara, tidak ada sumber pendapatan tetap. Anda mungkin terpaksa gunakan duit simpanan KWSP anda ataupun simpanan dekat tempat-tempat pelaburan yang lain. Anda tak nak dibebani dengan komitmen bulanan yang anda kena bayar setiap bulan. Technically, in other words, kenapa orang nak settle awal ni, mereka tak nak ada hutang dan mereka tak nak ada komitmen yang besar. Jadi, berbalik kepada persoalan. Nak settle hutang kereta awal ini berbaloi ataupun tidak, and apakah benefit ataupun keistimewaan jika anda pilih untuk settlekan hutang kereta anda awal? Untuk tahu, lebih baik kalau saya kongsikan kepada anda tools macam mana nak tahu berbaloi ataupun tidak dengan nombor. Betul tak? Sebab kalau saya cakap je, saya sembang je, mungkin anda tak boleh nak visualize benda ni. Sebelum tu, saya nak disclaimer siap-siap. Tools yang saya bakal kongsikan kepada anda, this is not a sponsored video. I just want to share with you something beneficial yang anda sendiri boleh gunakan, and it's free. And just nak kongsikan ilmu yang bermanfaat supaya benda ni boleh membantu anda untuk membuat pilihan ketika mana anda decide untuk tutup hutang kereta anda awal. So, first step, pergi kat Google. Okay? So, bila anda pergi kat Google, anda boleh type saja Loan Street. Loan Street. Dekat Loan Street ni, kat atas sekali boleh klik kat Loan Street. So what do you do? Anda pergi dekat bahagian tools, dekat tools tu ada Car and Personal Loan Settlement Calculator. So Car and Personal Loan Settlement ni maksudnya anda boleh gunakan calculator ini untuk kira kalau anda tutup kereta ataupun tutup personal loan, apakah manfaatnya, right? So bila anda klik dekat situ, dia akan bawa anda kepada this tool. So saya bagi contoh, let's say lah anda ada kereta BMW 3 Series. Let's say lah jumlah loan yang anda ambil untuk kereta ini, let's say RM250,000. Interest, let's say 3.2%. Tenure, berapa lama jumlah tenure yang anda ambil? Let's say anda ambil 9 tahun. Kemudian, number of installment paid to date. So, kalau anda buat loan kereta 9 tahun, maksudnya number of installment yang anda kena bayar 9 kalikan dengan 12 bersamaan dengan 108. So, let's say, kalau anda nak kira number of installment ni, anda yang tentukan anda nak tutup hutang anda pada tahun yang keberapa. So, saya ambil contoh, let's say saya dah bayar kereta BMW saya ni selama 6 tahun. 6 kali 12, anda akan dapat 72. So, number of installment to date, letak kat sini, 72. So, ini maklumat yang anda perlu letak. Simple. So, what do you do next? Anda tekan butang
calculate dekat bawah ni and then dia akan kongsikan kepada anda berapakah amount paid to date. Duit yang anda dah bayar untuk loan kereta ini adalah sebanyak RM214,660.67. Ini amount yang anda dah bayar. To pay as settlement, ini remaining loan amount that anda kena bayar. So, berapa banyak anda nak bayar kalau anda nak tutup loan ini? Anda kena bayar lagi RM99,626.91. So, now total rebate from installment, sebab anda bayar loan anda awal, anda akan dapat jimat berapa? RM7,706.42 kalau anda pilih untuk settle loan ini pada tahun ke-6. Then you decide berbaloi ataupun tidak untuk simpan ataupun save RM7,706 ini. So dekat sini anda boleh lihat monthly installment yang anda kena bayar kan, dengan loan bernilai RM250,000 pada nilai kadar interest 3.2% adalah sebanyak RM2,981 setiap bulan. And total payment to bank adalah RM314,000 walaupun loan anda RM250,000 sahaja. See? That's why bagi saya kereta merupakan salah satu liability atau dosa kewangan kalau anda beli kereta yang anda tak mampu. Mungkin some of you rasa ni kereta mahal. Okay, tak apa. Kita try kereta lokal. Kita ambil kereta Saga lah. So, harga Saga baru RM38,000 sahaja. Interest rate, kita kekalkan 3.29%. Tenure pun 9 tahun. So, number of installment. Let's say kereta Saga ni, masa anda first time beli, you don't have the kebolehan untuk bayar. Let's say anda bayar sikit-sikit, anda bayar selama loan 9 tahun, 4 tahun. And 4 tahun ni, some of you kalau dah kerja 4 tahun ni, gaji pun dah naik. Kan? Mungkin dah dapat bonus dan sebagainya. So 4 tahun. 4 tahun, number of installment paid berapa? 4 kali 12, 48. So 48, and then tekan butang calculate. So anda lihat kat sini, anda dah bayar selama 4 tahun, amount to date, hutang RM38,000, anda dah bayar RM21,752 dekat bank. Kalau anda nak settle pembayaran bank ini, anda kena bayar lagi RM23,000, kena top up. So let's say kalau anda dapat bonus ke, pelaburan anda menjadi ke, ataupun anda buat bisnes, dapat keuntungan, anda boleh keluarkan sebahagian daripada duit itu, cukup RM23,900, anda boleh guna untuk tutup loan kereta anda. Total rebate from installment, anda dapat jimatkan RM3,291. So as you can see here, monthly installment RM493. So kalau anda dah bayar habis kereta ni, anda dapatlah free up komitmen anda sebanyak RM453. And total payment to bank adalah sebanyak RM45,000 yang mana anda dapat jimatkan RM3,291. Kalau anda continue bayar bulan-bulan sampai tahun ke-9. So this is how you calculate and this is how you make decision. Jadi bagi mereka yang ingin untuk menutup hutang kereta anda awal, feel free to use the calculator by Loan Street untuk tahu roughly berapakah duit simpanan yang anda dapat kalau anda tutup hutang itu awal, and berbaloi ke tidak the amount that you have to pay versus the amount that you save. So contohnya macam in this case, anda kena bayar RM23,000 untuk jimat RM3,291. So anda tanya diri sendiri, berbaloi ataupun tidak? Some of you cakap saving RM3,291 je, kena bayar RM23,000. Tak apalah, saya bayar je lah sampai habis. Pun terpulang pada diri anda masing-masing. Sebab benda ni semuanya bergantung kepada perancangan kewangan anda. And talking about perancangan kewangan, anda tahu tak macam mana nak menguruskan dan merancang kewangan anda dengan betul? Good news, saya ada buat satu kelas khas bagaimana anda boleh merancang dan menguruskan kewangan anda dengan betul, yang mana dia boleh membantu anda menaikkan simpanan, mengurangkan hutang, menambahkan sumber pendapatan, bagaimana nak melabur dengan betul dan bagaimana nak mempunyai matlamat kewangan yang betul. Alright? So semua ini kalau anda berminat, anda boleh klik link yang saya sertakan dalam ruangan description. Akhir kata daripada saya, seperti yang anda lihat, kereta ini merupakan satu komitmen yang besar. So pastikan sebelum anda beli kereta yang anda mampu. Sebab data menunjukkan ramai anak-anak muda yang jatuh bankrupt dan muflis disebabkan oleh hutang kereta dan personal loan. So bagi saya, hutang kereta dan personal loan ni adalah hutang jahat, terutamanya bagi mereka yang membeli kereta di luar daripada kemampuan. So pastikan anda beli kereta yang anda mampu. Nak tahu berapakah jumlah harga kereta yang anda mampu? Saya sertakan juga video saya, tips bagaimana nak beli kereta yang anda mampu. So itu saja daripada saya. I see you in my next video.